Hammer ni kita nak hantam kepala batu. Kepala batu apa? Kepala batu dinding. Uish, sekarang ni kita dengan hammer ni kita nak hantam kepala batu. Kepala batu apa? Kepala batu dinding. Okey, kepala batu dinding. So, uish. Keras juga kereta ni. Okey. Sekarang ni dah sampai dekat side. Okey, untuk belakang ni nanti akan ada batu lah. Nanti yang ni, batu ikat sini. So sebelah sana pun ada ikat batu juga. Okey. Let's jom. Kita pergi dalam tengok apa barang kita nak kasih pecah. Ini pun kasih pecahnya. Kita kasih pecah. Okey. Let's jom. Okey. Ni letak sini dulu. Okey. Untuk area sini ni semua kita akan hentam bagi pecah. So sini mozaik akan tukar baru lah. So dinding ni sama akan skim balik. Ni nanti pam je. Kasih buka. Yang ni pun buka. So sini akan ada tingkap aluminium sliding. Sini pun tukar sliding punya. Okay. So kita proses kasih dia pecah punya. Okay. Yang ni buka macam ni. Encel ni buka. Encel buka dulu baru wrapping. Encel tak buka calar. Simpan elok-elok. Ni ada bawah tu kan? Mana? Ni bawa tu. Kau bawa di. Bawa di dah. Ada kenapa ada? Ada? Oh, Kak Nah pun Anah juga. Okey. Untuk set ni, kita akan apa ni? Buka. Bawa balik. Pasang dekat rumah akak ni. Dekat Kelantan. Okey, so kita buka sebaik yang mungkin lah. So bawah ni sebelah sini je tak boleh pakai. Sebelah atas boleh pakai lagi. Ni kalau boleh. Buka one set. So set. 2 set. 3 set. Tak payah buka banyak sangat. Kalau sekali dengan Honda ni, 1 set, 2 set, 3 set. Nanti nak pasang ke sana balik. Nak kasih cantum. So sini buka encel. Apa ni? Encel buka. Handle buka. Handle buka, wrapping satu kali. Sama saiz lah. Satu saiz. So sini ni. Yang ni nak hantar semua. Yang putih lah. Okay, yang ni tak ada, tak hantar. Yang putih ni wrapping balik. Bagi ngam. Okay, so sekejap lagi kita kasih hentam ini.